Hai, selamat malam semua. Kita dalam segmen santai je. Hari ni kita apa dunia RC, berehat sebentar. Banyak tengah sibuk dalam menguruskan hal duniawi. Tapi kita baru ni pergi set up ni Handymax kita. Kita buat kosmetik sikit lah. Pasang dia punya side mirror, dia punya pasang seat dalam dashboard. Bagi nampak cantik lah. Boleh lah. Daripada tak ada kan, daripada lopong ya. Nampak lah sikit, nampak ke macam kereta kan. Tapi kita buat standard lah, tak ada buat jenis apa, jenis main drift. Dan pun dia jadi tinggi pula. Selalu lower kan, ini dah jadi tinggi. Dia dah jadi macam pick up apa, standard D-Max. Boleh lah buat kerja. Kita sudah buat renovation juga sikit. Okay. Ini di lokasi baru. Tapi kita masih gunakan konsep yang sama lah. Hari ni agak sibuk sikit lah. Bas kita baru balik daripada daripada Kuantan dan Ipoh. Besok dia orang ke Kelantan dan juga ke Kedah. Okey. Sekian laporan kita pada hari ini. Okey, jumpa di esok hari dengan konsep yang baru. Mungkin perjalanan cerita yang baru lah.